Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, so kita ada Daus sudah di sini. Hai. Sihat saya kau share. Sihat sudah, okay, Okay, sudah. nice. So hari ini kami akan makan makanan Sabah. Memandangkan kita lama sudah dah balik Sabah kan. So macam mau Macam mengubat rindu. rindu makanan Sabah. So share ada order makanan Sabah ni dan kita akan makanan Sabah sambil bersembang-sembang lah. Boleh. Saya cerita Okay. gitu. So let's go. Ini macam mana? Aku dah tahu ni okey kan ya? Okey je ni. Ini kanji, tak basi. Lepas tu kita ada ikan di sini. Ini kenapa goreng? Ikan Satu je lah dulu. Uji Rashid. Uji Rashid? Hah? Ada ke ikan Uji Rashid? Ada. Ni aku ada ni nama dia Uji Rashid. Oh ya kah? Kejap aku bincang dengan kawanku. Letak dalam pinggan. Oh. Mal kodok. Pinggan. Sebenarnya ni untuk berbuka tadi. Cuma share sudah lambat. Sambal. Sudah pukul berapa? Thank you. Berapa jam? Baru kita sempat untuk buat ni untuk moreh lah macam tu. Kamu tahu kak, kami kan selalu di sini hari-hari. Sahur kami setiap hari di sini. Jadi mamak ni macam sebagian daripada keluarga kami sudah. Oh. Ya, diorang tertunggu-tunggu Sampai untuk masuk dalam pukul berapa? konten apa semua. Semalam buat tonten? Tak lah, tak jadi kan. Kau kan pergi klinik semalam. Uji Rashid, besarnya matanya pakai lens. Sini kan apa? Ini Apa? ikan apa? Ini ikan, tak tahu. Mana satu Ini Uji Rashid. Ini Uji. uji kaji. Okeylah, aku rasa mau makan yang mana dulu ya? Lina jadi Makan begitu. Tapi ini mau makan guna durhaka. Guna mangkok. Jap, aku ambil mangkok. Malaysia bagi tahu This one. kepada Daus ni seorang yang sangat Okay? dia Thank you. menyediakan semuanya untuk share biarpun ini bukan kontennya. Oh my Nah. god, thank you. Kita kasih begini-gini. Tu terpotong. Ambuyat lamanya dah makan. Kau pandai buat ambuyat ke? Pandai, tapi aku bukan ambuyat. Ambuyat ni senang je ni. Ambuyat sambil asing-asing kalau kepurung. Kepurung. Kau belum rasa kepurungku. Nanti kau ambuyat. Kau punya. Nanti aku rasa kau kepurungku. Sedangnya kepurung. Mesti kalau kau rasa kepurungku, kau akan rasa macam botak kepalamu. Botak. Share, janganlah buat sakit-sakit lagi. Okay, aku mau tanya Daus lah. Apa kau rasa aku tiada selama beberapa hari? Sunyi rasa macam bilalah dia sihat ni. Selalu aku macam yang tolonglah bah, kasih sihatlah bah dia. Tolonglah. Sebab bukan apalah. Ramai orang yang tertunggu-tunggu kita berdua, Ya, faham? betul. Aku tak boleh je paksa kau, faham juga. Sakit kan bukan kita yang minta. Jadi it's okay je, faham je. Ya. Cuma begini, macam aku cakap dengan kau. Ada kayak aku letak macam tiada mungkin. Apa? Kau rajin minum vitamin C. Vitamin C. Kau beli, ada ke tumblermu? Ada? Ada tumblermu, letak isi air sejuk kau, lepas tu letak vitamin yang mencelup-celup tu. Minumlah hari-hari. Ya. Kau tu macam kurang air, aku nampak kau. Sebenarnya kan aku seorang yang jarang gila sakit. Oh, ya sekali kah? aku kena sakit aku rasa macam betul-betul Oh, hilang sudah dari dunia. faham. Ya. Jam rasa? Okey, jom terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Sedap, sedap. Aku nak tahu kalau orang Semenanjung, kamu makan ke ambuyat? Sebab dia ni mostly orang Sabah memang makan lah. Cuma kalau orang Semenanjung tak tahu macam mana. Ya aku rasa kan kita kena buat lah begini. Lepas tu kita kasih rasa orang yang lain. Ya kan? Tengok macam mana reaksi orang. Orang boleh telan ke tidak. Share, kamu tahu kan Share? Hah? Aku kan bangga dengan kau. Kenapa? Bangga sebab kau perform tema konten nyanyian tu. Konten nyanyian kita kan top 3. Dah sila top 3 no. Bukan Aku rasa sebab backup dari suara kau tidak juga. Sebab suara kau jadi harmoni. Cuma konten yang lakonan tu lah. Dia bilang mesti Share nak boleh dapat keluarkan, dah dapat momen sedih. Sebab kita mungkin terlalu cepat kot kan. Lagipun kita kan last minute-nya plan kan. Sebenarnya korang konten yang berlakon tu
Kita orang last minute gila. Aku risau sangat time tu. Risau macam tak menjadi ke. Sedih dia. Aku bagi tahu Syak dia flow. Sebab aku mau kami punya lakonan tu natural bah. Just bagi tahu dia flow, lepas tu kami buat. Dan alhamdulillah benda tu jadi okey lah. Tidaklah teruk betul. Ya. Sebenarnya aku ada hadiah untuk kau. Hadiah? Sebab itu hadiah sebab kau pertama sudah masuk AI. Dan Aina dengan Najra sudah nampak sumpah cantik weh. Dia colour hitam, ada manik-maniknya. Oh my god, aku ingat kau cakap ni hari tu masa kita baru lagi shoot. Tapi barang tu kau masih simpan. Tak kau sebenarnya beli lama sudah? Lama aku beli. Oh. Bukan lama. Dan kita Dan kita berpakna tu. Tapi gara-gara aku nampak macam tak payahlah buat gitu. Aku membuat satu challenge untuk kau. Nanti untuk kau dapatkan benda tu. Okey. Korang nantikan nanti. Dah. Ya sabarlah. Makan nasi uji. Semayakkan begini, harus makan di Asa City. Ya. Ikan bakar. Ya. Kau belum sepenuhnya siap bahkan. Belum sepenuhnya. Punya suara masih serak-serak lagi. Jujur lah, yang pertama kali aku dibagi tahu kita partner. First tu aku ada kerisauan juga. Kesirawan. Kesirawan. Ya, kerisauan juga macam mana kalau aku partner dengan Share ni. Dan bolehkah aku ni bolehkah aku bilang orang bersatu dengan dia ni? Oh, iyalah, aku kan pendiam, kau pula jenis laut. Tapi lama-lama kan dia pun bukan pendiam sebenarnya. Kau jenis yang apa je aku mau cakap, macam Aina cakap lah. Takkanlah tiba-tiba habis bercakap di depan, kau tiba-tiba Ya. bakar. Aku bukan jenis yang tiba macam tu. Lagipun kalau aku tiba-tiba buat begitu nanti orang macam, kenapa Share ni tiba-tiba? Tapi kalau aku nampak kau punya movement, kau punya performance makin pelan-pelan makin naik weh. Hebatlah Share. Kau ada plan kau mau shoot apa-apa lagi lepas ni? Aku mau cabar kau baca satu kisah tentang Nabi. Lepas tu nanti aku pun baca kisah tentang Nabi. Kita hafal, kita fahami jalan kisah Nabi tu. And then nanti orang yang mendengar kisah tu Airif dan juga Aimala. Tak pun ada beberapa orang yang lain akan dengar kisah kita. Nanti ni balik ni, carilah dulu kisah-kisah kau save. Lepas tu nanti boleh baca. Boleh ingat. Okey. Apa itu? Saja Iya kan masuk tulang. tak adalah. Makan ni lato. Iya lato. Aku tak tahu kenapa. Kalau di sini berhabis mau makan lato. Kalau di Sabah, bukannya aku terlampau bilang orang fikir mau makan lato, dia ada langsung. Di sini macam ovo, mau makan ini, mau makan itulah. Betul lah kata orang. Yang benda tu sudah jauh atau tiada baru kita ingat dia. Ya weh. Sebenarnya kan ni konten untuk berbuka tadi. Sebab dah sempat. Lepas tu makanan ni pula sampai lambat. Dan lagi satu aku plan mau masak. Tapi itulah. Kau pandai kah masak? Boleh lah. Tapi aku jenis fast learner juga. Kalau aku tengok cara-cara dia aku cepat je belajar. Kau pandai kah dulu di time sekolah? Maksudku okey lah. Tak, kau kelas ke berapa? Boleh lah, tengah-tengah lah. Wah Benda depan tak terlalu belakang lah. Oh, lucu lah kau ni Share. Kamu tahu kah kau ni lucu? Kategori perempuan lucu. Lucu. Satu hari ada limpas FYP ku. Kau diam pun kau FYP ya? Mana mau dapat gila gitu? Ada orang edit. Kan, betul kan? Dia diam pun dia FYP Coba kamu tengok Bepar tu. Yang dia diam-diam pun FYP. Kau senyum je buat reaction senyum, tapi FYP. Siapa lagi talent begitu? Aku mau betul dengan suaramu yang kau menyanyi betul-betul. Yang bukannya sakit ke apakah? Susah bah suara aku. Masih serak-serak lagi. Pernah kah aku nyanyi di konten Abe yang betul-betul? By the way, aku mau cakap congrats sebab lagu kau top trending dekat YouTube. Thank you. Hebat aku pun lah. tak sangka Siapa sangka seorang Share Marcella lagu dah trending nomor 1 di YouTube. Kau ada? Tak ada. Alhamdulillah. Nampak tak? Kalau Tuhan mau ubah darjat seseorang tu, sekelip mata je. Kan? Tapi betul lah. Awal-awal tu mestilah Tuhan bagi kita banyak ni. Best, ujian. Ujung-ujung mesti ada pelangi-pelanginya. Macam kau cakap lah dalam konten kita yang first. Kau cakap yang
awal tahun 2026 ni macam banyak betul hujanmu. Macam yang betul-betul kau berasa di fasa yang betul-betul di bawah. Tapi slowly, tapi kita tak boleh takabur lah kan. Kita kena bersyukur benda tu. Ya. Slowly Allah nampakkan bahawa kalau orang tu still sabar dengan apa ujian yang dia terima, InsyaAllah Tuhan akan angkat darjat. Ini dari mana kok wadah ni? Dari ikan bakar sempurna. Oh ya kak? Tahu tak? Tahu. Ada dekat Kepong tu. Nasa makan sana tu hari. Jauhnya. Ya. Antar guna pala move. Damn. Hari ini dalam memakan nori. Nori. Gawe. Ingat kak? Ingat. Hari ini memakan kis. Di atas awan tu. Aku sahur dengan adik kesayangan ni. Kamu sahur saya sendiri ya? Aku sahur dengan adik kesayangan ni. Dia macam tiba kan, subuh-subuh jam berapa ni 3 makan ikan bakar. Ya bang. Kita tak buyat latok lagi. Tapi okey lah. Okey lah. Ikan ni ada di sini. Dah pasti lah. Sebab aku Kau dah kirim daripada Sabah. rasa iyalah daripada Sabah. Kan? Sebab jarang aku nampak ikan ni dekat sini. Aku kalau makan latok aku ingat sempurna. Dulu aku mana makan latok ni. Aku rasa, tak tahu kenapa. Tapi lama-lama aku jadi okey je makan. Share. Kamu tahu kenapa aku suka begini? Kenapa? Tangan di sini, begini. Kau baru perasan? Kenapa suka gitu? Aku tak tahu, memang aku punya habit. Kamu tahu kak? Kalau orang-orang tua lah nampak, Dah bagus? tak bagus. Oh ya? Kamu tahu kak? Orang kadang-kadang kalau kau begini baru temen kan, dia sial 7 kampung. Sial 7 kampung? Oh maksud dia? Tanya dorang. Maksudnya, Ayah ke? ya benda yang begini pas tu termenung, dia macam akan sialkan 7 kampung. Tapi ya, aku perasan aku suka macam tu. Begini tak baik lah. Oh ya? Dia bukan tak baik dari segi agama ke apa kan, no. Tapi tahulah kan kalau orang-orang tua, kalau kau di rumah aku kan baru nampak kau begitu mesti mama aku cakap, nak lepas begitu nak, tak bagus. Kasih turun tangan. Oh ya kan cik. Gitu. Iya, macam kau tanya. Betul. Tanya dorang. Nanti kau tengok di komen mesti ada orang cakap tu. Betul benda tu. Terus kau buat lagi. Kenapa? Alah, aku macam Kepalamu berat ke? kan aku dah perasan pun. Oh, macam sebab habit kan? Kalau apa benda buat aku jadi macam Macam lain kah? yang dapat aku biasakan dah buat sudah. Macam tu lah. Kenapa berat ke sanggulmu? Bukan sanggul gila. Memang sudah terbiasa gila. Oh. Sanggul. Kau punya rambut panjang ke pendek? Sinilah. Dah lah panjang sangat. Kenapa? Berat kepala. Yalah. Aku pernah mimpi aku panjang rambut. Aku mimpi aku panjang rambut. Lepas aku dicermin macam, ya Allah cepatnya panjang rambutku. Ini feeling aku main sisir. Pas aku justru lepas rambutku begini. Ya, kau teringin mau panjang rambut kah? Tidak, sebab tak lah. Dulu kalau kau ingat time aku zaman-zaman Bigo sama orang Kanda dulu kan, kan aku pakai rambut palsu dulu. Jadi macam teringat lah kenang-kenangan tu apa semua. Aku rasa konten ni pemanasan sebelum aktivitas kot. Ya, Kan? tapi tak faham. Tak boleh terlampau ekstrim, Beb. Sebab dia belum siap sebelum. Belum siap belum. InsyaAllah lepas ni saya buat konten yang best pula. Aku rasa ini sakit yang aku rasa betul-betul aku macam mau sendiri je. Macam lemah je. Saya tahu kenapa rasa gitu. Tapi seram weh, sebab bukan seram apalah. Sebab kau tinggal di rumah sendiri. Lepas tu kau sakit jenis yang tak malas mau bangun, faham tak? Tak bahayalah Di rumah dan sakit, aku baring je. Aku berdiri pun aku macam dah larat. Panggil lah orang kalau macam kau sakit, palis-palis lah. Nauzubillah zalik. Kalau kau sakit, kena ada orang yang tengok kau. Sebab Allahualam, kalau jadi apa-apa kau terpengsan ke apa, kaya selalu orang nampak. Kau dah pelihara kucing ke? Banyakkan minum air siap bang. Lepas tu aku nampak kau ni malas buat pergerakan. Aku tengok kalau kau di office, dia kalau sampai di office, dia duduk phone. Tak pun kalau sudah ni baring phone. Kau tak ada pergerakan yang faham tak yang ya, Hyper kan? hyper. Aku jenis yang diam. Kau kena buat pergerakan tu supaya badan kau faham tak? Ada pemanasan bah. Itulah, sebab aku punya badan ni memang manjat sekali kan. Aku begitu je. Sebab tu lepas ni aku mau kau jadi, aku kan betul kak, aku mau betul nampak kau share yang kacip. Sebab ada Aisyah cakap kalau kamu mau tahu, share tu
Dia tuh sebenarnya lawak. Lawak kalau dengan orang yang dia selesa. Betul. Dia dah faham, mesti kau belum selesa dengan aku. Jadi macam ni, faham lah. So kita kan lelaki perempuan, ada gap apa semua. Tapi nanti aku nak buat, aku mau korek sisi lawakmu tu. Tak pun aku mau jadikan kau share yang kacik. Akan ada pembantu-pembantu kau nanti. Pernah kacip kah dalam video? Cuba kamu tengok. Cuba kamu sharing video-video klip yang aku ada kacip kah? Ada ke? Lupa lah. Cuba kamu tengok. Kalau kamu dapat jumpa, kamu edit. Oh. Macam mana kalau kau kacip ya? Tiba-tiba kau yang mulik untuk tiba-tiba gitu. Tiba-tiba melompat. Besarnya ni kan? Woi. Saya mau kasih habis ini. Syar, kau masih ada malu-malu dengan aku ke Syar? Mana? Masih ada segan lah. Tak apa. Masih ada kot sikit. Berapa persen lah? Yalah, aku rasa kalau kau tak sakit hari itu kan, kisah kita akan buat konten banyak. Jadi mungkin berapa akan jadian sudah selesai. Aku rasa hari tu kalau aku dah sakit, sebab aku sakit masa puasa pertama. Ingat tak? Kalau aku dah sakit, mesti banyak so konten kita buat. So aku rasa mesti kita macam, mungkin selesai sudah sekarang kan? Sebab time tu pun aku punya rajin datang balik, apa semua. Tiba-tiba sakit pula. Mana? Aku sekarang kan share, aku tak kisah view berapa. Aku buat je lah. Saya buat je. Dapat 100 ke 200 ke, tak cecat, tak sampai ke, it's okay, nak apa. Itu rezeki lah tu, nak apa lah, it's okay. Aku faham je. Kadang-kadang aku kesian dengan orang-orang yang ada di grup Telegram Dasela tu. Diorang maraton hari-hari untuk nampak konten, untuk bagi naik view. Aku rasa macam kesian weh dengan diorang. Bagi aku tak suka untuk susahkan orang ataupun paksa diri diorang untuk capai apa yang diorang nak. Jadi aku macam sebab aku tak letakkan apa-apa limit untuk diorang. Dan nampak sekali pun okey, tak ada masalah. Jangan, kesian juga sebenarnya. Aku tak mau paksa diorang. Sebab tu aku rasa aku nak mau tetapkan apa-apa pasal view. View banyak, alhamdulillah. View tidak banyak, it's okay, usaha lagi. Betul. Dan untuk semua orang-orang dalam grup Telegram, Dasela, grup Inches Daus, terima kasih banyak. I love you korang. Thank you so much. Biasa jam-jam begini orang datang. Orang siapa? Aina, Lip, Najla. Tapi aku rasa sebab Aina ada meeting ba? Aina? Ya. Kau masih meeting ke? Ha? Kau nak makan ambuyat ke? Dengan ikan bakar, makanan Sabah ada latok. Ken Winston. Boleh kita pergi sana nak dia. Boleh, datanglah sini. Cuba kau call Najla, tanya dia tidur. Aku tak ada nombor dia lah. Okay, bye. Kau datang sini ke? Ya. Okay. Kau tak tahu tak? Antara semua channel perempuan yang paling aku, bila kita orang tak, mesti still ada gap antara lelaki dengan perempuan. Cuma orang yang aku terlalu percayalah untuk perempuan talent AI, mungkin kita baru, adalah Aina. Bukan percaya apalah, rasa macam dia banyak tahu apa yang terbuku, tersirat di hati, dan aku tahu banyak yang terbuku dan tersirat dalam hati dia. Sebab entahlah weh, otak kita orang satu. Tapi aku nampak dalam benda tu, kamu rapat. Ya rapat, sebab tak tahulah, sebab aku tersentuh saat perkataan mamak dia. Dia cakap, "Dos, kau jagain ayah. Kau anggap diri kau tu abang untuk dia." Tapi memang betul pun, gitu, aku abang daripada dia. Gitulah. Dan itulah aku panggil kau adik kesayangan. Taklah jaga kau bila orang jaga kau di rumah, tempoh sakit lambut lagi. Cuma bilang jaga mana yang boleh dijaga lah gitu. Okay guys, so kita ada Aina dan Najla di sini. Yeay! Kenapa ni makan juga ambuyat? Pernah try sekali tapi macam tak suka sangat. Najla tak pernah makan. Masa tu hanya try makan yang wafi punya tu.
macam Tak tahu. tak kena tegak. Telan terus. Tak rasa. Dia buat sendiri yang buyat. No. Oh no. Syed beli. Can I eat this lato? Eat it. It is my favorite. Najla makan latok ke? Yes, I want to try. Oh my god. You should try. Aku ada order lato kat TikTok shop. Kau baru order ke dah order lama? Dah order dah. Oh my god. I can't wait, Aina. Okay. I want lato. Kau nak nanti dulu ke lato dulu? Ni kena minta tu, tinggal. Makanan Okay, favorite that's aku. tu je. Kalau kunyah-kunyah macam ni adalah lato. Wow. I Kau want dah? isi macam Apa sedap? ini aku rasa dia. Saya tak Rasa masak. Rasa dia macam pagi kan? First time aku rasa lato. Sweet kan? First time. Lato ni kan kalau Aina nak beli biasanya kena tunggu food fest yang buat Thai food festival tu. Baru dapat nak beli lato. Wow. Dia merasa ni ambuyat. Abuja. Tapi kan Abu ya ni kan macam dia keras. Sebab sepatutnya konten Dia macam ni kita orang buat masa berbuka tadi. oh tak jadi? Tak jadi, tak sempat. Konten rasa anggoyek dengan latok ke? Iya. Oh my god, first time aku masuk konten Syed pernah lah waktu ni dulu, Marcella. Aina tak pernah kan? Aina tak pernah. Dulu ada orang pernah edit. Nah, kalau konten Abe kan duduk sebelah share. Lepas tu pasal sandar-sandar. I'm here. Oh my gosh, so cute. Dia macam mana? Dia telan terus kan? Dia kena telan terus. Mana ada orang kunyah buyat? We don't know. Because we're not Sabahan. Ya. Okay, dulu. Cuba try. Nak? Aina dulu. Go Aina, you can do it now. Kena makan dengan kuah dia ke? Macam ni lah? I'm scared. Telan terus eh? Ya. Jangan dia. Mesti tak kena dengan tekak kan? Kau telan terus ke dah? Ya. Dia kena telan terus. Memang makan dengan kuah ni eh? Tapi dia banyak je kuah. Tapi kalau share tu lah. Sedap lah. Sedap. Cuba nanti nak try. Ya. Kita pernah makan Tapi tak? Tak. make sure Najla terus telan. Kau tak ada benda tu sangkut kat tengah. Kan? Telan benda putih tu. What the? Sedap kuah dia. Kuah dia sedap. Tapi waktu dia nak masuk dalam ni tu, dia macam Mungkin macam-macam halangan. Tapi kuah dia sedap loh. Cuba kau bayangkan kalau kau dah telan kuah dulu, benda tu dia sangkut kat tekak. Oh my god. Tapi sedap. Nazla nak try secara makan yang salah. Macam kunyah. Boleh ke? Oh my god. Nak try. Good idea, good idea. Cuba try. Saya bersih kenyang. Sebab Syed tak pernah kunyah. Soalnya orang kunyah mesti orang nak muntah. Sedap lah kunyah. Apa live yang sangat? Nanti kunyah better lah. Oh ya? Ya, kalau for me lah. Kalau untuk Nazla. Dekat Kedah. Bukan? Maybe beza dia sebab kalau telan kan rasa tu macam sekejap. So, hilang lah. Lagi boleh? Ada lagi. Sedap kan? Kuah dia sedap lah weh. Yes. Kalau tak pernah makan ikan terlalu sedap. Kalau panas lagi sedap. Sedap tapi sebenarnya tak sedap sangat. Oh my god. Biasa tu dia share player dia tak tahu kena tekak lah banyak sikit lagi. Aisyah, do you get the joke? Thank you. Get the joke. You didn't get the joke. Sekejap lagi kita orang recreate. Sudah tak sedap langsung. Kalau aku ni aku takkan tambah. Yeah. Ha? Langsung. Share, it means Tak, saya dah pernah. yeah. Aku baru Kan Najla cakap, tak sedap Aina banyak sikit. Tapi Aina rate ambuyat. Tapi ambuyat wafi tu lain lah. Maybe kuah dia lain kot. ikut. Kuah dia macam ni kan? No. Oh. Ni macam makan nasi Sebab sebab ambuyat dia banyak kuah. okay, ambuyat Aina rate 8/10. Jadi sebab ambuyat ni dah keras. Yang hari tu Aina makan dia macam lembik-lembik macam slime. Lembik lagi. Patutnya dia macam slime kan? Yes. Ya, aku yes sebelah. Ya. Lato of course 10 over 10. Dah rate berapa? Kalau Latok Nazla bagi rate 7 out of 10. Lato. Okay guys, so Syed rasa tu je konten pemanasan kita untuk hari ni. Sebab Syed baru sihat.
InsyaAllah lepas ni share dan Daus buat konten yang best-best untuk Sangat banyak semua orang. konten yang risau. Ya, okay. So, saya share. Saya Daus. So, kita orang adalah dah Say. lah. Bye-bye.